Semalam. Nama. Okey, nama yang cikgu panggil ni siapa? Putra Syuaib. So apa yang kita belajar sana? Belajar apa? Penerapan. Betul. Lagi. Nur Akilah Atikah tak datang, nasib baik. Olisa Oscar. Promise Olisa Oscar. What do we? Apa yang kita belajar? The lungs. Okay. Elaborate more. The lungs. After. Elaborate more, Oscar. Elaborate more about the lungs. What about the lungs? Oxygen and carbon dioxide Exchange or diffuse. Okay. Next. Okay. Today we are going to learn. Hari ini kita akan belajar tentang kesihatan sistem respirasi manusia. Soalnya kita belajar tentang pergerakan masuk udara, oksigen dan karbon dioksida ke dalam paru manusia. So ini kita akan belajar kesihatan sistem respirasi, health of human respiratory system. Bab 2, topik 2.3. So, tengok paru-paru. Look at the lungs. This one apa? Normal atau tidak? Betul kan? Merokok, vape semua. Apa? Sama? Sama kau? Jangan salah kau, tak boleh. So, kenapa boleh jadi macam ni? Siapa boleh bagi cadangan, idea dekat cikgu? Kenapa paru ni boleh jadi macam ni? Mana? Sebab asal rokok, betul. Nikotin tak betul. Nikotin ni untuk bagi ketagih, tapi dia tak merosakkan paru-paru. Smoking. Okay, lagi? Karbon monoksida lagi? Shisha dalam ni lah also smoking. Lagi? Karbon monoksida. Warna. Cikgu nak warna. Go? No? Warna. Apa? Tolin. Okay. Semua yang cakap tu betul. So, ini adalah paru-paru normal manusia. This is normal lungs for human. And this one adalah paru-paru yang sedang merana. Because sebab ini. So, because of penceroboh ni ada banyak. Kita ada satu penceroboh pertama adalah tar rokok ni ada dalam rokok, sigaret. So sumber tar rokok ni adalah asap rokok. Yes. Dalam file ini ada orang, setiap orang perlu isi barcode. Orang apa tu? Ini should check it. So, orang ni kumpul orang tu ada dalam. Ni kita bagi dulu apa Hantar kepada tahu. Okay, pas dulu ke atas.
Esok hantarkan aku, nanti aku hantarkan bilik muzik. Apa itu? Dengar tadi. Ini diorang suntikan editing. Okey, tak nak. Itu apa dia? Kalau tak nak, boleh tanda tak nak, nanti hantarkan. Apa dia? Kebaikan Dia dah. kebaikan tak tahu. Okay, pas sudah. Make sure simpan orang dia. Esok pagi. Don't play with the peppers. Ambil dan simpan. Ambil dan simpan, jangan main-main. Sudah. Don't play. Dah. Sudah. Ikhlas. Bagus. Ikhlas. Tadi cikgu kat mana tadi? What is this? Cigarette? Tak. Ataupun kita panggil tar rokok. Tar rokok ni ada dalam asap rokok. Rokok bila kita nyalakan dia akan keluarkan asap. So asap rokok ni lah, ada tar rokok ni ada dalam asap rokok. So macam mana sifat tar rokok ni? How about the characteristic of cigarette? Tak. So sifat tar rokok ni dia adalah bahan toksik yang melekit. Dia senang melekat. A sticky toxic substance. Dia sedang melekat ke dalam paru-paru kita. Semalam kita belajar apa? Alveolus. Dia dalam keadaan dia sentiasa lembab. That's why tar rokok ni dia senang untuk melekat pada our lung. So the damage effect ataupun kerosakan dia, first dia akan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernafasan. Laluan pernafasan, ingat lagi tak? Ingat, bagi satu dekat situ. Laluan pernafasan, trakea, bronchus, alveolus. No, bukan alveolus. Bukan. Okay. And then after dia melekat dan membunuh, at the same time, dalam masa yang sama dia akan menambahkan pengeluaran mucus ataupun kahak. Increase the production of mucus or phlegm. So dia juga boleh menyebabkan kanser paru-paru, can cause lung cancer. Ini adalah rokok. Dalam rokok ada banyak bahan-bahan. Contoh dekat depan ni kita ada berapa bahan ni? Ada berapa bahan? 12. First apa? Rujuk buku teks. Tengok buku teks. Cadmium. Cadmium ni dia ada dalam bateri alkali. Bateri alkali tahu tak bateri apa? Bateri alkali. Ha? Ya.
dia bukan like bateri, tapi dia bahan chemical, bahan kimia dalam bateri tu. Sama juga dengan stearin yang ada dalam lilin, toluena yang ada dalam pelarut industri, nikotin, racun serangga. Nikotin ni dalam racun serangga tau. Tapi Nescafe ada nikotin ya, tengok. Keluar dengan racun serangga tengok. beza yang chemical made dengan natural beza. Tapi dulu kita lagi. Tapi memang dua-dua kita lagi. Tapi kita tengok berapa percentage nikotin tu dalam tu. Dalam kopi, dalam teh, itu semua tak tinggi pun. Tapi kenapa perokok negara, perokok yang sentiasa merokok ni dia tak boleh tak ada rokok pun sebabkan ada nikotin. Nikotin ni fungsi dia akan merencatkan otak kamu dan menyebabkan kamu akan rasa bahagia, rasa happy. Rasa bahagia, rasa happy dalam for a short while, dalam masa yang sikit je, tak panjang pun. After that, bila dia merencatkan otak kamu, masa kamu dah rasa happy, bahagia tu, itu kita panggil dopamin. Kadar dopamin. Dopamin ni, siapa tahu dopamin tu apa? Saya lupa masuk dia tahu itu. Apa dopamin tu apa? Hormon apa? Testosteron. Hormon gembira. So nikotin ni dia merencat, dia akan membantu untuk otak merengaskan lebih lagi hormon gembira. Tapi side effect dia akan menyebabkan otak tu ketagih. So that's why kamu akan rasa ketagih. And then Amonia ni ada dalam pencuci lantai, aseton, dalam cat, metanol. Metanol dalam apa? Metanol, bahan api, petroleum yang kita masukkan dalam kereta gas. Yes. Cyanida dia ada arsenik, dalam macam tikus pun ada arsenik. Metana. Cikgu, macam mana orang yang suka ni? Ha? Kan banyak chemical di sini. Dia tak suka. Sebabnya dekat sini yang cikgu cakap tadi, sebab ada nikotin. Yes, badan manusia bila kita latih, bila kita sentiasa terdedah. Contohnya macam game. Macam mana kamu boleh addict? Macam mana kamu boleh addicted dengan game? Kan tak tahu. Sebab selalu main. Kan? That's why kita addicted. Sama juga dengan rokok. Sebab kita sentiasa merokok, that's why kita akan addicted. Seandainya rokok punya nikotin, apa jadi? Ha? Seandainya rokok punya nikotin, apa jadi? Nikotin just untuk kita buat addicted. Kalau tak ada, dia cakap tadi lah, still dia akan menyebabkan kanser paru-paru, akan merosakkan laluan pernafasan. Faham tak? Faham. Nikotin tu just untuk Lagi. ketagihan, just untuk membuatkan kita nak lagi rokok tu. Okay, next adalah metana, asap pembahan. Kita punya bahan-bahan pembahan, air kencing, tahi semua dia kan. Apabila dia keluarkan gas, dia akan hasilkan gas metana. Benda yang sama yang perokok isap, karbon monoksida dan butana. 12 benda ni akan masuk exam tau. So kena hafal cadmium, stearin, toluena ni semua akan masuk exam. Okay, next adalah karbon monoksida dan karbon dioksida. Tapi cikgu nak fokuskan kepada karbon monoksida. Semalam kita belajar oksigen dan karbon dioksida, dia akan bergabung dengan hemoglobin, akan menghasilkan apa? Oksihemoglobin, produce oksihemoglobin. Tetapi yang kita belajar semalam, dia tak stabil kan? Betul tak? Dia senang untuk berpecah. Tapi karbon monoksida ni dia ada dalam asap rokok, gas exhaust kenderaan. Karbon ni dia tak berwarna, dia tak berbau. Siapa tahu kenapa kalau kita tidur dalam kereta,
Kita tak dibenarkan tidur dalam kereta semasa enjin terbuka. Why? Kenapa? Udara yang sama berkali-kali, tapi udara apa? Karbon dioksida dan karbon monoksida. Ingat, enjin kereta ni dia akan menghasilkan karbon monoksida. That's why kita tak boleh tidur dalam kereta enjin terbuka. Nanti kita akan inhale karbon monoksida tu. That's why, sebab tu kalau terlampau banyak inhale karbon monoksida, dia keberadaan kalian akan meninggal, akan mati. Sebab apa? Sebab ni lah. Sebab karbon monoksida ni dia akan bergabung dengan hemoglobin menghasilkan karboksi hemoglobin. Yang semalam apa? Oksi hemoglobin kan? Hari ni apa? Karboksi hemoglobin. Karboksi hemoglobin ni dia adalah sebatian yang stabil. Kalau sebatian stabil ni bila dah bergabung dengan hemoglobin tu, dia dah tak akan berpecah. Menyebabkan apa? Ya, menyebabkan kekurangan oksi hemoglobin dalam darah, cause a shortage of oksi hemoglobin in the blood. Apabila oksi hemoglobin ni kekurangan, sebenarnya kita belajar apa? Kita perlukan oksigen untuk sel menghasilkan tenaga untuk sel. So kalau sel tak dapat hasilkan tenaga, what happen to our body? Lembik ataupun sel tu mati lah. That's why ada tu, sebab ada kes-kes yang orang meninggal dalam kereta bila tidur. Sebab ni lah, sebab karbon monoksida dia akan bergabung dengan hemoglobin, akan menghasilkan karboksi hemoglobin, menyebabkan oksigen dalam badan kita ni kurang. Jadi karbon monoksida ni juga, kalau bila kita terdedah lama sangat, dia akan menyebabkan kita sakit kepala, pening, lesu, loya dan sesak nafas. Tulis tak? Tulis dekat buku ni. Tulis dekat buku ni. Okey, tulis. Kesan karbon dioksida kepada badan. Dekat page 31 ni, dekat page 31, tulis dekat sebelah sini. Akan menyebabkan kekurangan oksi hemoglobin dalam darah. Menyebabkan sel badan tidak dapat menghasilkan tenaga. This one.
Dan okey. Okey, tanda-tanda simptom. Tulis tanda-tanda simptom. Sakit kepala, headache, pening, dizziness, lesu, weakness, loya atau muntah, sesak nafas. Dan okey, buka page 31 tu. Soalan 1 menyatakan gas X apa? Karbon monoksida. Karbon monoksida. Boleh cakap pakai. Ha? Satu. Number 1. Apa ni? Cepat. Jawapan. Saya. Menyatakan gas X. Say the gas X. Karbon monoksida. Karbon monoksida. So, how? Bagaimana gas X boleh menyebabkan keracunan berdasarkan senarai tanda dan simptom yang ditunjukkan dalam poster? How can gas X causes the poisoning based on the list? Ni jawapan dah kat depan ni. Macam mana? Seorang explain. How? Macam mana? Gas ni gas ni buat apa dekat badan? Air sangat. Gas tu buat sel badan tak dapat hasilkan. Okey, betul. Lagi? Apa lagi? Kenapa? Ha? Kurang hemoglobin. Kurang tepat. Menyebabkan kurang apa? Sepatutnya oksi hemoglobin. Betul. Lagi? Dalam otak, yes, right. Lagi? Badan tidak menghasilkan tenaga lagi. Okey, dia kat sini kamu kena fokus di 4 benda. Pertama sekali, what happen apabila karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin? Apa jadi? Ha. Okey, ayat dia macam ni. Gas monoksida ni dia menghalang apa? Oksigen daripada masuk ke paru ataupun masuk ke badan. Nah, itu mata pertama. Tulis. Gas ini menghalang badan daripada mendapat gas oksigen, menghalang badan daripada mendapat gas oksigen yang mencukupi. Menghalang badan daripada mendapat gas oksigen yang mencukupi. Kenapa? Kenapa dia menghalang badan daripada mendapat gas mencukupi? Ha? Sebab apa? Sebab? Salah, tak salah. Bangun. Sebab apa? Semalam kita bincang pasal apa semalam? Oksi hemoglobin kan? So fungsi oksi hemoglobin itu apa? Dia membawa salah. Membawa apa? Membawa oksigen. Betul, ke dalam badan. Jadi ayat dia macam mana? Gas monoksida ni dia bergabung dengan hemoglobin membentuk
Karbo membentuk karboksi hemoglobin. Itu dah satu makam. Betul lah ayat kamu tadi. Apa ayat tadi? Karbon monoksida bergabung dengan hemoglobin membentuk apa? Karboksi hemoglobin. Dah. Ketua kelas siapa nama? Is pelepas itu. Nak buat nota lah sikit. We need to do some nota. Oh my god. Yes. Tulis like this, tulis macam ni.
Okay, kelas. Kelas. Okay. Dekat buku tu, cikgu nak kamu buat macam ni. Berterminak. 5 perkara menjejaskan kesihatan. Listkan karbon monoksida, sulfur dioksida, jerebu, debu dan berbunga, nitrogen, dioksida dan tak ada rokok. Setiap 5 perkara ni kena ada 3 benda. Kena ada 3 perkara. Need to have 3, which is sumber, sifat dan kerosakan. Kita go tu satu persatu. Okay, tadi kita dah habis kat mana? Kita dah habis. Ni dah tulis tak? Dah? Dah buat macam ni dah? Belum. Belum buat. Tulis dekat tengah ni. Ibu, dah nampak ibu. Tak nampak? Apa tu panggil tu? Boleh dia kacau ibu. Okey, tu orang nampak. Okay, buat macam ni tu. Setiap 5 perkara menjejaskan kesihatan ni kena ada sumber, sifat dan kerosakan. Tulis dekat tengah, cikgu nak tengok. Dah. Okey, betul, bagus. Tunggu je. Jerebu, debu dan debunga. D-E-B-U-N-G-A. Spelling error. Ini debunga lah. Ada N kat sini. Dah, semua dah buat macam ni tak? Kalau kena buat ke tengah sebab nanti nak kena ada nota, ada nak tulis. Bawa ke tengah sikit sebab nanti nak tulis nota. Muat ada. Dan dah suka. Okay, tadi kita bincang dekat mana? Kita bincang dekat tar tu kan? Ya. Okay, dekat buku, dekat nota tu tulis ni sumber, sifat, kesan kerosakan. Ni apa dekat tar rokok kan? So dekat tar rokok ni tulis sumber apa, sifat apa, kerosakan apa. Ringkaskan yang dekat depan ni. Jangan tiru dia. Cikgu nak kamu ringkaskan ikut kefahaman kamu. Boleh? Ikut kreativiti kamu lah. Kita membagi guru ni ya. Ringkaskan je. Cikgu nak kamu tulis apa yang kamu faham.
No. Tulis apa yang kamu faham. Yang kamu faham. Kamu baca itu kamu faham apa? Menyebabkan kanser paru. Tulis kanser paru. Menambahkan pengeluaran mukus, mengeluarkan mukus dan kahak. Contohnya lah. Okay, next kita pergi ke karbon monoksida. Sumber dia apa? Sifat dia apa? Ini kesan dia. Yang ni kena tulis Tulis yang ni juga. Ini penting ni. Karbon monoksida tambah hemoglobin akan menghasilkan karboksi hemoglobin. Hemoglobin. What's it? Dan okay, next. Okay, seterusnya adalah no yet. Okay. Cikgu bagi lagi 4 minit 2 minit. Tukar komputer ke tak? Demam kan? Oh, okay. Okay, next. Dah boleh. Dan okay, dah 3 minit lah. Okay, seterusnya adalah sulfur dioksida. Sambil cikgu bacakan ni, sambil kamu tulis ya. Okay, sulfur dioksida ni sumber dia daripada pembakaran arang batu daripada stesen Jana Kuasa. Pembakaran arang batu daripada stesen Jana Kuasa. Sifat sulfur dioksida ni, dia gas tanpa warna, tetapi dia ada bau yang menyesatkan. Tulis. Dia ada bau yang menyesatkan. So what happen kalau kita inhale? Apa berlaku kalau kita hirup udara yang ada sulfur dioksida ni? Pertama, dia akan merengsa dalam pernafasan. Irritated. Merengsa ni maksudnya dia akan macam menyakitkan laluan pernafasan kita. Kita akan rasa panas dekat kita main tepuk ni. Yang kedua, dia akan menyebabkan batuk dan kamu susah untuk bernafas. Dan yang paling penting sekali, dia akan menyebabkan penyakit bronkitis dan kanser paru. Penyakit bronkitis dan kanser paru. So please jot down the notes. Yes. Okay.
Seterusnya adalah cikgu bagi 2 minit lagi. Kesan kerosakan. Kesan kerosakan ada 3 je. Merusak saluran pernafasan, menyebabkan batuk dan sukar bernafas, punca penyakit bronkitis dan kanser paru-paru. Atas, go on. Dan belum. Okey, next. Seterusnya adalah nitrogen dioksida, nitrogen dioxide. Sumber nitrogen dioxide, sumber nitrogen dioksida ni adalah daripada pembakaran bahan api petrol kenderaan bermotor. Enjin kereta itu dia akan mengeluarkan karbon monoksida dan nitrogen dioksida sekaligus dalam masa yang sama. So sifat dia gas berwarna perak dengan bau yang menyesakkan. 1, 2, 3 minyak putih. Oh, okay. Dan ringgit. Elok, tak bagus. So kesan kerosakan dia apa? Sama juga. Meronsa dalam pernafasan, menyebabkan batuk dan kesukaran bernafas, dan boleh mencetuskan penyakit asma. Ini yang keempat. Cikgu bagi lagi 2 minit. Okey, next. Sempat tak? Okey, next. Last. The invisible emission, penceroboh kelima, iaitu jerebu, debu dan debunga. Sumbernya exhaust pembakaran terbuka. Dekat Sapajaya selalu ada debu tak? Tak ada? Jarang. Okey. Exhaust kenderaan, pembakaran terbuka, kebakaran hutan. Lepas tu sifat dia zarah pekerja yang halus, ringan, terampai di udara. Kalau kamu perasan kalau ada jerebu, dia nampak macam pengkabus kan? Tu lagi terpanggil terampai. Dia boleh nampak terampai di udara. Dia ada dekat udara dia. Kesan kerosakan dia akan merensa sistem respirasi kita dan pencetus utama kepada penyakit asma.
Oh, siapa tak bawa? Sudah? Belum? Okey, seterusnya sama juga dengan yang ni. Cuma cikgu nak kamu tukar. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada penyakit. Baby shoes lah. Oh, you touch it there. Okay, go to there. Go to there. Scabbers, right? Can't fit. Ni seterusnya. Nothing you want. Okey, kita masuk kepada penyakit. Penyakit pertama adalah asma. Okey, asma ni apa? Sukar untuk bernafas. Punca utama dia adalah kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Laluan udara menjadi sempit, bengkak dan dipenuhi mucus. Antara simptom-simptom dia sesak nafas, batuk yang berterusan. Ringkaskan lagi. Cikgu buat tu dah ringkas tak? Kamu ringkaskan lagi. Ikut apa yang kamu faham.
Okay, next. Abang satu sikit Ha. lagi. Lagi 1 minit dia bagi. Tak banyak pun ni. Okay, next. Penyakit kedua adalah bronkitis. Bronkitis ni punca utama dia adalah tar dalam rokok. Punca utama bronkitis adalah tar dalam rokok dan bahan perengsa dalam asap rokok. Apa yang berlaku, dia akan menyebabkan peradangan ataupun bengkak pada tiup bronkus. Tiup bronkus kat mana? Tiup bronkus dalam apa? Tiup bronkus dalam apa? Ha. Dalam peparu, betul, bagus. Tiup bronkus dalam peparu menyebabkan pengeluaran mukus yang berlebihan. Inflammation of the bronchus tube cause excessive mucus production. Okay, simptom dia 3 juga. Sesak nafas, shortness of breath, batuk yang berterusan, persistent, dan suka tidur. Insomnia. Sudah ke? Berapa lagi? Lepas ni kelas apa? Matematik. Ha? RPT. Okay, RPT. Dah. Cepat. Cikgu kira 1 minit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 minit. Baik. Ada lagi 2 penyakit ni. Dan okay, next adalah penyakit ketiga, which is lung cancer, kanser paru-paru. Kanser paru-paru. So punca utama dia apa? Bahan kimia penyebab kanser. Bahan kimia penyebab kanser ni ada satu je, iaitu karsinogen. Karsinogen, K-A-R-S-I-N-O-G-E-N, karsinogen. Karsinogen inilah yang akan menyebabkan kanser paru-paru. Karsinogen ni dalam kes ni ada dalam tar rokok. Tar rokok ni adalah bahan karsinogen. Jadi apa yang berlaku, sel-sel paru ni dia akan mengalami mutation ataupun mutasi dan tumbuh secara tidak terkawal yang membentuk tumor pertumbuhan dalam paru-paru. So kebanyakan kanser paru dekat hospital tu kebanyakannya adalah perokok. Yang kedua terbanyak adalah orang yang dekat dengan perokok.
So kalau kamu ada kawan yang merokok, cakap kat dia, jangan dekati saya. Duk jauh-jauh cakap dia. Sebab orang yang tak isap rokok boleh juga kena kanser paru-paru. Bila dekat, selalu dekat. Bila selalu berada berdekatan dengan orang yang isap rokok. Okey, untuk penyakit keempat ni dia unik sikit. Oh, belum lagi? Saya akan bagi lagi 1 minit. Sudah? Okay, nombor 4 ni dia unik sikit So kamu kena tulis dua-dua. Nombor penyakit keempat ni kita akan buat perbezaan. Dah? Belum? Okey, tak apa. Teruskan. Okey, seterusnya adalah yang terakhir, emfisema. Emfisema ataupun kerosakan alveolus. Alveolus ni kat mana? Dalam paru juga. Bagus. So emfisema ni dia adalah penyakit yang menyebabkan alveolus rosak, alveolar damage. Dekat depan ni ada dua kan. Alveolus sihat, alveolus rosak. Ini adalah perbandingan yang sihat dengan yang rosak. Okey, kita pergi ke yang sihat dulu. Yang sihat ni bentuk gugusan anggur, dalam bentuk gugusan anggur dan luas permukaan yang besar untuk pertukaran gas, which is normal lah. Alveolus ni tempat kita untuk pertukaran gas, so memerlukan luas permukaan yang besar. Perbandingan dia, kalau alveolus yang rosak, iaitu penyakit emfisema ni, dinding alveolus dia pecah dan bergabung. Beza tak dengan ni? Sini masih lagi berbentuk gugusan anggur, tetapi dekat sini dia dah pecah lah. Alveolus ni dinding dia dah pecah dah, dan dah bergabung lah. Jadi bila dia bergabung, hilanglah luas permukaan penyakit tu. Hilanglah luas permukaan pesakit, loss of the surface area, menyebabkan kekurangan pertukaran oksigen. Ini beza dia. Ini masih lagi luas permukaannya masih lagi besar. So pertukaran gas dia normal, tinggi lagi. Ini yang penyakit emfisema ni, dia alveolus luas permukaan dah kurang, loss of the surface area, menyebabkan oksigen tu kurang. Simptom emfisema ni adalah sakit ketika bernafas. Bila kita tak nafas, kita akan rasa sakit, macam mencucuk dan cepat letih. Walaupun melakukan kejaringan, walaupun kita tengah menulis pun, kita duduk pun, kita rasa letih, kita rasa penat. Penyakit ini tidak boleh disembuhkan, malahnya tak boleh sembuh. Salin. Emfisema ni adalah penyakit kronik tau. Dia tak boleh sembuh. Bila dah kena, memang kena rawatan je seumur hidup. So elakkan, jaga kesihatan kamu. Kita ada buat aktiviti sikit. Ya, smelling tutti.
It's not good. Actually, you cannot smell gas. It's not okay. Okay. Seterusnya adalah yang ini akan dapat hadiah. Guru yang akan dapat hadiah. So, siapa cepat dia dapat. Ha? Yes, quiz. Okey. Sekarang ni kita ada 6 kumpulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mengikut meja kan? Mengikut meja. Yang ni dah salin tak? Ini adalah yes. Okey, dulu. Put it the chat. Please put it the chat. Okay, put it the chat. Good. Okay. Sekarang ni kamu ada dalam kumpulan, kan? So sekarang ni kamu adalah pakar perubatan. So apa yang kamu perlu buat adalah perlu analisis. You need to analyze the condition of the pesakit. Dekat slide depan ni, kenal pasti mereka dan apa bahan pencemar yang menyebabkannya. Siapa cepat dia dapat. Kumpulan mana yang menang dapat aja lepas raya. Nanti cikgu bagi. Okay, ready ya? Lepas raya. Because next week kita dah tak jumpa dah. Okay, ready? Get ready. Let's go. Okay. Ready ya? Ready. 1, 2, 3. Bukan tulis, 2 baik. okay, semula. Ini kumpulan A, ini kumpulan B, C, kumpulan D, kumpulan E dan F. So kamu perlu baca dan diagnose pesakit ni apa sakit dia dan apakah bahan pencemar. Okay, 1, 2, 3. Batuk betul san kahak kan? Batuk betul san kahak. Tulis betul-betul. Itu dah macam usaha alien dah. Tulis betul-betul. Cikgu kita dapat dulu. Asma. Ha? Buat satu je. Asma. Mana angkat dulu tadi? Si saya di depan tadi. Cikgu tak nampak. Okay, turun balik. Okay, turun balik. Turun. Macam mana ya? Okay, cikgu bagi masa. Lepas ni dengan tulisan paling cantik. Tulisan paling cantik. Iris, tulisan paling cantik. Dalam kira 5, 1. Ha? Ini. Tak apa, angkat dulu. Cikgu tengok, angkat dulu. Tadi cikgu cakap apa? Punca dan sebab dia. Diagnose dan sebab dia. Okay. Yakin. Okay, disebabkan semua cikgu tak perasan siapa yang angkat dulu, kita tukar game. Siapa yang bagi detail dekat cikgu, angkat dulu, kita akan baca. Ingat soalan cikgu tadi, cikgu suruh diagnose dan bagi tahu punca. 1, 2. Besar tu.
kecil tu tak payah tu. Kecil tu tak payah tu. Okey, dah. Dah, cikgu dah kumpulan ni tu. Setakat ni yang angkat yang pertama kumpulan A, B dan C. Ya. B. Tapi kita tengok dulu. Kalau cikgu puas hati, cikgu akan tengok tulisan dia cantik ke tak, detail dia ke tak, dan betul ke tak. Okey, tengok dulu. Okey, kumpulan A. Okey guys, dengar. Kumpulan A, cuba beritahu kawan-kawan. Bentangkan apa yang kamu dapat. Okey guys, tinggal sini. Assalamualaikum semua. Okey, Pak Abu dia perokok sejak selama 20 tahun. Jadi dia ada kanser paru-paru. Dengan dia dapat kanser paru-paru sebab bahan kimia seperti tar rokok. Seperti okey. Cuma bahan kimia apa tu? Bahan kimia. Apa bahan kimia tadi cikgu cakap? Yang boleh menyebabkan kanser. Karsinogen. Tambah dulu tu. Okey, karsinogen tulis. Kanser karsinogen. Ingat bahan kimia yang menyebabkan kanser adalah karsinogen. Ingat sini ada nama kumpulan tak? Okey, kumpulan E. Ya, betul. Kumpulan E, betul dulu. A, B, C, D. Kumpulan D. Wait, kumpulan D. Come. Kenapa padam? Okey, kumpulan B dulu. Betul. Ha. Okey guys, dengar. Dulu bekerja di stesen bas dekat Simpang Bumi Berdek. Bila bernafas busy lah. Okay, untuk Guys, attention class. Okey, dengar kat sini, dengar kat depan ni. so the penyakit is asthma. And that one it causes carbon monoxide and the exhaust of the bus. That makes it smell and to inhale those components. The exhaust of The bus. Station the bus. Maksudnya kenapa? Like The exhaust akan hasilkan reproduce. monoxide. No, it's not carbon monoxide. Asma. Reproduce dust, pollen and haze. Okay, next, kumpulan C. Penyakit yang dialami oleh Encik Chong bronkitis sebab dia mengalami tahap Okay, Encik Jong. dia mengalami batuk berterusan jangka pekan. Dia nanti punca dia sebab dia duduk dekat kilang. Ya. Macam ada bahan rasa Bahan perasa contohnya? Bahan perasa tu apa? Contohnya apa? untuk sini lah takkan aku seorang alah hai. Tak apa. Bahan perasa tu apa? Apa bahan perasa? Cepat tolong. Karbon monoksida. Ada karbon dioksida. Karbon and nitrogen dioksida. Itu semua bahan perasa. Okey, D, kumpulan D, next. Okey, kumpulan D. Kumpulan D dah tukar. Okey, teruskan. Okey guys, dengar. Kumpulan D, baca.
cakaplah. Arfan pergi sikit buat Ali cepat letih. Simptom dia dinding alveolus pecah. Perlukan bantuan tangki oksigen. Okay, dengar sini. Mana dia? Ha? Dia ni jangan. Okey, Ali, dinding dia alveolus pecah dan perlukan bantuan tangki. Diagnosis dia apa? Dia dapat penyakit apa tu? Emphysema kan? Dengar tengok sini. Kumpulan ni dapat penyakit emphysema. So punca dia apa? Dinding alveolus pecah. Dinding alveolus pecah. Okey, betul. Okey, seterusnya kumpulan A, B, C, D, E. Kumpulan E. Okey, kelas habis ke. Kelas kumpulan E, last. Yes, E. Kelas last kumpulan E. Okey, tengok sini kumpulan E. Okey, kumpulan E dapat apa? Puan Sarah. Asma, betul. 3 perkataan perluasan sampah yang sering terbakar. Diagnosis asma disebabkan karbon dioksida lagi badan asap terbakar. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, kelas. Okey, kerja rumah untuk cuti. Wednesday buat plastik. No, Wednesday cuti 18 hari bulan. Wednesday buat plastik. Wednesday buat plastik. Then you need to ask again. Okay, last. Cepat, last. Tengok sana. Okay, kepala paling last. Cikgu teri cakap. Jangan dulu. Okay, tengok sini. Okey, exit time bekerja di ruang bangunan semasa musim jeram berteruk. Simptom dia sakit dangkal, hidung. Hidung berair. Hidung berair, susah bernafas. Daya nafas dia asma. Okay, betul. Yes, betul. Okay, ni last. Kelas. Cikgu nak kamu siapkan buku esai sehingga muka surat 32. Daripada page 1 to into daripada page 1 kepada 32. Siapkan. Boleh. Lepas raya cikgu nak tengok. Boleh. Okey. Itu hanya tak payah hantar. Very good. Okey, pemenang kumpulan A Yang lain lambat. Cikgu, tanya ke depan dulu. Hidup. Sekarang. Kelas. Lepas ni, unit syukur tu bilik muzik. Okey, lepas ni gerak ke bilik muzik. Bawa semua orang. Bawa borang kesihatan tadi yang kena isi. Ketua kelas mana? Ijazah nanti bawa pergi dalam ke bilik muzik. Okay, after lagi kata. Okay. Tak. Ya ke? Okay, thank you. Bukunya tak? Cuma cikgu nak kamu siapkan bukunya. Mana? Buku pada kelas lah. Ada bagus ke tak? Tak bawa? Ya. I don't know. Only my friend. You took it. Was on my feet. Masih apa? Masih ke berapa? 6, 7, 8. 7 lepas ni. 7 lepas ni.
Ini semua ada. Pergi bilik ni. Pergi bilik. Bawa buku, bawa kertas ya. Thank you.